ke Dafi buat? Aku pula buat. Kau kalau pecah-pecah ni kau seorang je yang buat? You memang you duduk dah. Tak tahu. Ke you Syamil? I tak duduk sini. Tak ada. Takkan sebab I ex you nak tuduh I macam tu kan? Orang lain. Memang you banyak tak kuat nak I. Orang lain. Dah sebab I. Aku tak tahu tu. Kau tak puas hati nak bau? Kami nak pecah kau muka you tahu tak? Nak pecahkan muka I? Cuba balik laptop dekat muka I. Boleh balik. Cuba lah. Balik nak balik dulu. Balik. Cuba. Tangan ni. Balik kat muka I. Boleh? Boleh tak? You nak tuduh-tuduh I buat apa? I baru je datang tau. Dah. Assalamualaikum guys, abang yang baik di sini. So hari ni Syahmi ada nak bagi cadangan prank. Yes. Apa tu? Kita nak prank apa hari ni? Lama tunggu. Kita nak prank Sebi. Mana tahu kita nak prank apa? Kita nak pecahkan laptop dia. Jom, kau nak pecahkan laptop dia? Yes. Lepas tu kau nak ganti dengan apa? Aku nak gantikan dengan laptop yang lagi bagus. Aku nak gantikan dengan MacBook Pro. Kau baik hati tu. So ni kira balas dendam, Capu nak bagi hadiah lah. Ya. Balas dendam dan balas kasih sayang. Balas dendam dan Alright guys, macam biasa jangan lupa like, share, subscribe dan tekan lonceng tu. Jom kita buat prank kita. Ice Bar man. Jadi guys, inilah laptop lama Sebi. Lama sangat dah laptop ni dengan dia. Daripada zaman dia belajar, dia pakai untuk buat kerja. Daripada dia dengan aku, sekarang dia tak dengan aku. Hati ini hanya rindu. Dan kita nak pecahkan. Inilah masanya sebenarnya untuk aku gantikan laptop ni dengan laptop yang baru. Tapi dia sayang laptop ni. Sebelum korang kecam kita orang sebab membazir, aku nak cakap lah yang laptop ni sebenarnya dah teruk sangat dah. Lagging, nak tengok movie pun tak jalan, dah pernah kena kuah tom yum, macam-macam lah. So memang dah sikit lagi nak total loss dah. So tak apa, kau pecahkan. So guys, lepas kita orang pecahkan laptop ni, kita akan gantikan dengan ini guys. Aku rasa kalau dia marah sekalipun, kalau dia tengok yang ni, aku rasa reda kot marah dia. InsyaAllah. Yang ni bukan Faik belikan tau. Yang ni aku belikan. Ni aku memang seikhlas hati belikan untuk dia. Tapi seikhlas hati juga nak pecahkan laptop lama dia. Okay, sekarang tiba masanya untuk kita orang start rosakkan laptop ni. Laptop ni boleh buka tak boleh buka Tengok, aku nak hidupkan pun sangat dah. Tak hidup dah. Laptop ni dah benyai gila. Siapa nak buat? Aku tak nak. Ini idea kau yang balik. Aku kena tanggungjawab, tak kisah Mi. Kau yang balik. Kau nak balik ke kau nak apa? Mata dua Mi. Mata dua. Takut gila. Mata dua. Aku takut. Aku try mata dua. Ready lah. Aku try patah dulu Sebi, kalau you tengok ni, ini idea Syahmi. Ni aku dengan Dafi dah minta maaf awal-awal. Syahmi, salahkan Syahmi. Aku suka. Kau patahkan je. Kau lupa ke apa yang dah Sebi buat kat kau? Syahmi, kau ingat balik. Sebi tinggalkan kau. Dia dah buat apa kat kau? Cabut je. Kau ini sedap. Tinggalkan kau. Dia dah tepi sikit. Tepi sikit. Aku rasa kau tak cukup marah. Bayangkan ni muka boyfriend baru Sebi. Ini tak cakap hancur lah. Tapi cakap hancur. Tengoklah tu. Sapu. Dia dah pecah dah. Betul. Kau dah puas ke? Tak, ini sapu ubat gamat tak jadi apa, kira pecah kan. Kau dah puas belum? Mi, Kau tahan lah. Mi, ni dah bulan puasa tau. Kalau dia marah, ni salah kau tau. Ini idea kau. Tak apa. Ada laptop baru guys. Okey, kita orang dah rosakkan laptop lama Sebi ni serosak-rosak yang boleh. Jadi sekarang kita orang tahu bukan aku seorang. Sekarang kita letak balik laptop ni. Lepas tu kita tengoklah reaction Sebi macam mana. Kalau dia tanya siapa buat, kita cakap kau. Ni dia ada Sebi. Dia tidur kat atas. Tidur juga.
Apa sih? Dia tak pelik lah, dia macam hari ni ada shoot. Malam nanti kita ada shoot konten. Dia puasa kan? Dia puasa lah. Dafi tak puasa. Right. Tak puasa je kan? Ya, dia puasa. Tak puasa je kan? Puasa kan? Puasa lah. Ya, tak puasa. Puasa kan kita. Aduh. Apa tak puasa? Mana boleh tak puasa? Tadi ada klien lah email. You kena reply agent. You reply jangan pakai phone. Kena pakai laptop. I malas nak pakai laptop you. Sebab laptop ni dah slow. Uish. Oh my god, baik. Asal gila laptop you. Weh. Asal dah terburai. Kenapa jadi macam ni? Oi, ni dah kenapa sampai terbelah bagai? Lepas ni Kenapa bapak dia- belikan Dah dong. pecah belah je. Mana nak? Dia masuk. Aku buat gila. Kau ke Dafi buat? Buat. Kau kalau pecah-pecah ni kau seorang je yang buat? You memang you tuduh dah pula. Oh, yang sekolah baru ni Tengok muka dia, muka dia. Muka aku macam ni. I tak tahu. Ke you Syamil? I tak duduk sini. Bila masa pula I nak ada masa nak pecahkan laptop you? Sebab tadi sebelah I balik dia ada kat sini. Ya, I baru je. Betul-betul je. Baru je sampai ni. Mana tahu you berdendam dengan I ke apa. Ni, sumpah ayah I tu belikan laptop ni. Kau dia buat apa? Mana dia? Tadi aku dari atas. Ya. Kau kat bawah. Kau waktu kau phone tu aku betul-betul baru sampai. Tak adalah baru kau. Kau tanya Dafi. Dafi bukakan pintu untuk aku. Ha. Macam mana gila I nak buat kerja kalau macam ni? Takkan aku pula yang nak pecahkan. Ini laptop untuk dia kerja tau. Untuk dia reply email. Takkan aku pula yang nak rosakkan. Takkanlah aku lagi lah. Aku tak duduk sini. Aku pun Mana dah tahu? Mana lah tahu kau ni. berdendam dengan dia ke apa. Mana aku tahu. Baik jujur dengan I tu. Dah. Dia tak puas hati dengan I sebenarnya. Tak ada. Kalau I tak puas hati pun, kalau pecah-pecahkan barang orang ni bukan kerja I. Macam ni bang. You pun tahu I macam mana. I tak adanya nak pecah-pecahkan barang. Tak ada siapa kata I tahu ni I tak tahu. Macam ni doh. I nak reply kuliah pakai apa doh? Tak tahu dah. Tak. Aku lagi tak tahu. Ni, jujur. Ni kau yang buat ke? Bukan. Cuba kau tanya Dafi. Cakap je doh, cakap I tak marah doh. Tanya aku. Cakap I tak marah doh. Kali terakhir you guna laptop ni bila? Malam tadi. Malam tadi? Ya. Malam tadi pun you letak situ juga? I memang letak bawah tu je. Lepas tu you ambil kat situ, maksudnya tak ada siapa kacau lah. Rasa apa I yang buat sama macam ni? I sumpah tadi You keluar, I tak buat apa-apa. terdudukkan ke? Tak ada. Uish. Itu kan sampai terburai macam ni. Tengoklah ni ha, tengok. I dah tahu. Bukan I. Kenapa I nak buat macam tu? Sedangkan ni memang untuk you kerja. Mana kau prank ke apa? Tak ada. Kau Dafi. Asal aku pula. Kalisha mana Kalisha? Kalisha tak tahu dia berak ni. You kan yang buat sebenarnya? Ada. Faik. Kadang-kadang Sebi ni aku rasa dia yang pecahkan sendiri. Kenapa tak? Sebab kau dia nak minta laptop baru kan kau. Sebab Betul you pun juga. dah lama kan komplain apa laptop ni rosak dari dulu lagi kan. Kau dia pecahkan sendiri. Dia saja nak minta Bukan buat I. Bapak I dia belikan ni. Kenapa I nak pecahkan something yang ayah I belikan? Dah, mana tahu you komplain, you asyik komplain laptop ni rosak. Siapa lagi nak beli untuk you? You bapak tak masuk akal ni. You kan yang buat sebenarnya. Apa pula? I tahu you. Ya betul. You memang rosakkan sendiri. Tak, sumpah tak. Why would I? Untuk apa I nak buat benda-benda macam ni? Kerja I dalam ni semua benda. You punya kontrak semua dalam ni. Kau kenal dia 4 tahun ni. So boleh jadi dia buat macam tu lah. Rasanya macam dia lah sebab siapa lagi nak kacau laptop you. I memang tak ada dekat area sini. Dafi tak tahu, Fayyad tak tahu lah. I memang baru je sampai tadi. Tak ada, I rasa you. Tak ada. Takkan sebab I ex you nak tuduh I I macam rasa tu kan. you sumpah you. Orang lain. So memang you banyak tak puas hati dengan I. Orang lain pun ada lagi. I pun tak puas hati dengan you tapi tak ada yang nak pecah-pecahkan laptop you. Nampak tak dia dah jujur kat situ? Dia tak puas hati dengan I. Baik I pecahkan benda lain. Benda ni boleh pakai. Benda ni boleh pakai. Baik I pecahkan benda lain. Cakap je lah Syamil tak marah lah. Dia buat. Dia banyak benda
lah, laptop lah nak pecahkan. Kalau I tak puas hati dengan you, I pecahkan benda lain. Tak adanya I nak pecahkan laptop you. I tahu you pakai buat kerja. Apa benda yang nak pecahkan lagi? Pecahkan semua benda. iPad I bawa ni pecahkan. Kau tengok dah pecah, acah-acah. Apa barang pecah sikit semua nak salahkan aku. Ya tu. Orang patutnya kena berbaik tu bincang. Kau diam dulu. Kau pun diam. Tak adanya you dari dulu macam ni. Asal Kalau lah. you sendiri yang buat pun, kalau you pecahkan, you minta dekat Faik yang baru pun, kalau you pecahkan, bukan you mengaku. You tak mengaku. Apa masalah you sekarang ni? Ya, sebab I tengah stress sebelum ni. Ya, Tak payah nak campur-campur lah. siapa lagi? Pas. Siapa lagi nak pecahkan? You. Just Ai, pass. you nak buat apa? Dafi, kau kenal aku dia orang pecah mana? Jangan sampai I. Aku tak tahu tu. Sendiri yang letak tempat tak betul, sendiri yang pecahkan, tak jaga barang yang elok, lepas tu nak tuduh-tuduh orang. Memang I nak tuduh you. Memang. Kalau you minta je dekat Faik elok laptop baru, tak payah pun pecahkan laptop lama you, dia bagilah rasa. Buat apa yang nak minta? I bukan orang jenis minta. Yelah, you kan complain you punya laptop tu rosak lah. I apalah just semua complain, benda. I tak cakap I nak baru. You tu cakap lain, buat lain. Sama macam you. Nak tuduh-tuduh orang pula. Jadi tak logik kalau I yang buat. Dia sumpah diam. Dia datang sini diam je. Dia tak payah nak masuk campur Tak yang you cakap macam ni rumah you, kenapa? Ni bukan rumah you. Faik datang, Faik panggil I datang. Sebab I memang duduk sini dengan diorang. Lepas tu, minta lah elok laptop baru. Buat apa nak pecahkan Buat laptop apa I nak lama? minta? Buat apa I nak minta? Kan kata nak pakai kerja. Sebab benda ni you yang dah rosakkan kan? You yang rosakkan. Tak, I tak buat. Benda ni elok je sebelum you datang sini. Like laptop ni elok. I baru je datang. You faham ke tak faham? I baru je datang. Tadi I datang. Faik cakap ada shoot, I datang. Dah. Syami, you jangan marah Syami. I pun tak tahu Syami buat ke tak. Jangan ada marah dia. Lepas tu kau tak puas hati nak buat apa? Nak buat Kau apa? nak pecahkan muka you tahu tak? Nak pecahkan muka I? Ha. Cuba baling laptop dekat muka I. Boleh balik boleh. Cuba. Cuba lah. Cuba lah. Boleh. Tak baling lah, baling kena muka. Boleh. Cuba. Tak main. Buat tangan ni. Baling kat muka I. Boleh? Boleh tak? You nak tuduh-tuduh I buat apa? I baru je datang tau. Dah. Tak tuduh-tuduh. I baru datang. Pasal tuduh aku pula pecahkan laptop dia. Diam lah. You dah lama tak dalam video lah. Diam. You diam. Baik siap. Diam. I tak ada dalam video tak apa. You tu. Apa? You tu I kalau tak ada apa? dalam video, I apa? What? You nak mengharapkan siapa? I boleh Kalau tak hidup ada dalam sendiri. video Faik, you nak mengharapkan siapa? Apa? I boleh hidup sendiri. You boleh hidup sendiri. Duduk rumah orang, sembang. Duduk lah. Orang pecahkan laptop dia. Dah. Korang ni kat rumah aku, jadi jangan gaduh diri macam ni. Kita ada jiran. Sabar. Aku datang sebab nak shoot ke? Kan? You ingat I nak tengok muka you ke? I pun tak nak tengok muka you. Nak pecahkan laptop you, buat apa lagi ya? Ada function nak pecahkan laptop orang. Weh, tak kenal I, you pun tahu I ni tak pecahkan barang-barang orang. Baik you mention nama Kita diam je lah. You tu manipulator nombor satu je nama lah. Kalisha ke sebab Kalisha tak ada kat sini. I manipulator. You apa? You manipulator nombor satu. You apa? Menipu. Buat menipu. Nak menipu lagi. Pecahkan laptop sendiri sebab nak minta laptop baru dekat Faik. Lepas tu Kenapa I nak pecahkan sampai tangan-tangan I darah ni? Kenapa? Manalah I tahu. Mana lagi tahu sebab you tak tahu kan? Sebab you buat. Dah cukup. Okay, Syami, you kena stop marah Syami sebab sebenarnya benda ni prank dia, okay? Kena minta maaf cakap Syami. Prank! Tapi Syami sabar. I tahu you masih marah, Syami. I tahu you masih marah, kita orang rosakkan laptop you. Tapi Syami ada surprise untuk you. Syami, dia ambil surprise kan? Ya, ambil. Nanti dia bantai boleh. Dia ambil. First of all, I nak minta maaf kat you sebenarnya sebab memang I yang pecahkan laptop you. Tapi jangan marah I sebab Tapi dia tak ganti. janganlah. Tapi pranknya ni memang Syami je seorang rosak. Jangan fitnah. Kita orang tak rosak. Jangan fitnah, Dafi pun terlibat. Tak ada. Tapi tak apa, walaupun I dah pecahkan laptop lama you, I nak gantikan dengan yang baru. Dah buka. Boleh buka Buka. Wih. Apa tu?
Tak ada, dia tak nak excited sangat sebab X yang bagi. Bukan power yang bagi, X yang bagi tu dia tak nak excited sangat. Tangan air darah dah. Kata nak apa? Ke sini. Nak ke tak nak? Nak. Tak payah, tak payah. Nak. Takkan dah tak nak. Time aku jadi boyfriend dia pun aku asyik bagi hadiah. Dah jadi X pun asyik bagi hadiah juga. Faid dah bagi kan? Bukan. Yang ni bukan I beli. Yang ni 100% datang daripada duit Syami. Syami yang belikan. Saya ada duit banyak ke? Banyak kan? Okay, you mesti tak pasal kamera dia kat situ. Sana pun ada kamera. You tak ada apa-apa nak cakap dekat Unboxing. Unboxing. Duduk lah. Dia terima tak? Tak tahu ke? Tak, dia happy ke tengok muka dia? Tak, dia nak happy tapi dia takut boyfriend baru dia yang tengok ni marah. Unboxing. Unboxing guys. Duduk sebelah dia, kau yang belikan. Kau kena tolong-tolong. Duduk sebelah dia. Buka plastik. Ini bukan aku belikan ni. Mama dah terus. Dah muat baru, bye. Wow guys. Kau beli malam. Ha? Untuk aku semua benda murah. Before this, I pakai HP je guys. Dapat MacBook guys. Darah-darah kita dapat MacBook guys. Kedai guys. Macam mana I nak ambil data-data dalam tu nak transfer ke sini? Tanya Dafi. Yang ni kena tanya Faik. Tanya Ellie. So Syami, lepas you dah dapat hadiah baru daripada Syami ni, you maafkan Syami tak? Maafkan lah. Maafkan. Maafkan ikhlas ke tak? Ikhlas ke? Maafkan. Okey. Jadi you nak get back dengan dia? Tak. Alright guys, itu sahaja untuk video kali ni. Prank ni officially berjaya. Yeay, terkenal lagi. Mi, kau power doh bagi cadangan prank ni. Alhamdulillah. I kena pergi hospital dah lepas ni. Syami bawa. Ini idea kau, Syami bawa. Kau power tu. So Sebi, you tak marah kita orang kan? You happy kan dengan apa yang you dapat? Nak marah-marah Dia Syami. happy dengan hadiah tu, cuma dia tak happy tangan dia berdarah. I tak happy tangan I luka. Tapi happy lah dapat hadiah kan. Bukan happy lah. Tak apa, tangan luka sikit tak apa. Tak sikit tu sebenarnya. Sebab you luka tangan, I luka hati. Hancur aku. Alright guys, macam biasa jangan lupa like, share, subscribe dan tekan lonceng tu. Make sure korang tekan like button tu. Syami dah kena marah teruk-teruk dengan Syami. Jadi korang make sure tekan like tu. Maaf ya, I cakap-cakap semua tu. Maaf. Bulan puasa ni cakap macam tu. Okay, kita jumpa lagi next video. Bye-bye.